sebab ada orang kata kat situ sushi dia sedap. So kita nak pergi try, okay? Tahu-tahu sama je macam dekat ABC. Nama Penang tu sedap. Yelah, alang-alang kita lalu situ kan, kita pergi rasa. By the way, this is my outfit for today. Pink sangat tau sayang? Ha? Pink sangat kau? Ya. Tapi comel kan? Sekilo nampak. Tudung kita dari Diarah Hijab. Kita battle ya beli waktu tu. Yang Bibi battle tau tudung ni nak beli. Ni kan? Pergi Shopee. Sebab warna ni dia laju habis. So baby antara salah seorang yang dapat beli. Pakai dalam tudung, dalam baju. Ish. Betul-betul pakai dalam baju. Baju. Minyak lah macam ni style dia sekarang ni. Tapi ni yang ni orang panggil style, trend. Saya tahu kerja dah baju pula. Nampak je kan? Dah sampai ke? Kan ni lah. Ya. Okay, kita dah sampai guys. Kita salah info guys. Bukan dekat RNR Juru ya. Dekat jalan-jalan. Dekat Juru Auto City. Kita salah info. Tapi bukan sushi lah. Ni Sushi King. Sushi King pun Sushi King lah. Okay? Okay yang? So, agenda kita hari ni ialah kita nak pergi Perak. Sebab dia ada kerja. So, macam biasa sambil menyelam minum air. Tapi kita singgah dulu Penang untuk makan sushi. Kita dah sampai Sushi King. Ada tak? Our hearts are like the river sweet with every step the words are Let's get a bit. the ocean whispers tales untold. Kita dah settle makan. Now we are heading to macam ni Perak macam tu. Ini start baru ya. Start baru pakai seatbelt. In 300 meters, continue straight to stay on Jalan Pasir Puda, A184. Siapa ajak? Aku tak ajak. Abi yang ajak. Step orang gila. So sweet. Sweetnya. Continue straight to stay on Jalan Pasir Puda, A184. Hi. Right now kita ada dekat sedekah kat mana? Kita dah sampai dekat Padang Sedim. Polo. Kita dah sampai dekat Padang Polo. Tapi macam ni ke rupa dia? Macam ni lah kot noh. Jalan dia pun agak merisaukan ya. Nak masuk dia kena bayar RM30 satu kereta. Okay. Sekarang ni job Abik untuk ambilkan mak. Mak. Ambilkan mak saya. Semua ambil sunset kan? Check. This is my outfit for today. Kita ada tripod yang kecil so begitulah angle dia.
kepada orang perempuan kat luar sana, kalau hampa nak pakai outfit, pakai skirt, make sure pakailah kain dalamnya. Aduh, dah kat sini ada cahaya matahari. Kok tu pakai skirt. Dia tak pakai kain dalam. Terkejut aku dengan Abi. Aduh. Lain kali pakai kain dalam ya. Siapa yang pakai skirt tu. Tak kira walah ada lining ke tak skirt tu. Yang ni kan? Lepas tu. Yang studio yang main kunci. Dekat situ macam ada orang set up. Set up. Oh, maybe set up untuk orang kahwin. Situ nampak tak? Sebab dia ada macam cermin. Ada macam kursi. Cantiknya kalau kahwin kat sini. Nak ajak Abik kahwin kat sini lah. Oh my god! Sekejap. Boleh tak? Yes or no? Yes or no? Nak kahwin kat sini. Loh. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? So cantik. Pelamin bayar apa ni? Pelamin bayar apa? Taklah yang deko ni. Apa nama dia punya IG dia? Loh. Oh lah. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kita nak ambil gambar tau. Tengok tu Habib dia pergi pinjam kerusi putih tu dekat geng Pelamin tu. Sebab dia nak letak kat sini. Effort. Kita tengok dia bagi ke tak. Wih, berjaya. Berjaya. Habis ni lah. Jalan elok sikit. Demi sekeping gambar elok-elok. Ya, kita dah dapat kerusi putih tu. Demi sekeping gambar ya. Ni sedikit. Ada reference gambar. Cantik. Buang. Buang. Nampak video atas dah lari. Macam Cepatlah. Aku penat lah dia ni. Aduh. Nampak tak? Dia pernah ambil gambar tau. Pernah ambil gambar Ambi lah. Sampai tahu aku jadi. Aduh, peluh lah. First time peluh macam ni. Buat macam ni. We are at Padang Polo. Macam tu. Sini jadilah. Okay. We are, kita sebut dulu. We are at Padang Polo. Lepas tu kita lari lah. Lari ke sana. Tu dah 3. Okay dah, jom kita balik. Sebab dia dah halau. Dekat sini pukul 8 pagi sampai 7 malam sahaja. Ya, dia naik motor dia buat yang tu dah. 6, 7. Professora 6, 7, 20 mais 20. Thank you Abi for layaning me to take picture. Aku penat lah dia ni. After banyak kali datang Perak, so hari ni baru ada rezeki kita datang sini untuk ambil gambar. Gambar kita dah macam pre-wedding guys. Stay tune, okay? Ish.
Buat lawyer buruk dia. Tapi jalan nak masuk kat Padang Polo ni, letak 1000 bahasa. Sekarang kita dah balik. Kita duduk balik Alostar. Turun. Apa nak tahu tak satu cerita? Cerita ni nak dengar, tap skrin dulu. Like dan komen dulu. Dek tadi Skrin ni pas sikit lah. dekat Padang Polo tu kan, aku pilih tandas. Lepas tu dengar lah orang macam orang Bali batu. Dia ingatkan Habib ke? Sebab dia ingat Habib lah, sebab dia kan suka melawak macam tu. Dia tanyalah, Bali batu lah tadi. Tak. Dia kata ni kot batu daripada bukit bukit tu nak runtuh lah kot. Oi, jangan. Dia kata dia tak balik batu. Tak mapi dah Padang Polo tu. Dengar macam mana? Tak. Maybe dari pokok-pokok mana kita tahu. Tak dengar macam mana. Macam Hah? Tutai jatuh. Awak berak awak ingat batu. lah dengar macam orang balik batu lah. Batu yang kecil-kecil tu. Peluk bunyi. Bukan peluk. Peluk tu kalau dalam ayam. Yang ni atas bumbung. Aduh, macam mana guys? Macam mana ni guys? Lepas tu aku tegur kata cantik pun dia marah. Bila cantiknya view, kita jangan tegur. Tak boleh ke? Jangan ni bukit ni tak boleh. Sekarang Wisho wah, dia motor. yalah, awak Dia pacak GoPro. jangan tegur. Apa lah dia ni? Buka istighfar. Sekarang ni lapar nasi. Last kita makan sushi dekat Juru. Kita pergi makan nasi dululah. Nasi kanak kat mana sedap? Kalau so like, comment and share. Cuba hampa komen kat mana nasi kandang yang sedap selain daripada ABC, Yasmin ABC. Tak, cuma dulu ABC. ABC lah. Tak ada taste tu kau ABC. Kita suka nasi kandang yang manis-manis. Nasi Cara tu Pulau pula. Tak tahu. Bukan nasi dengan sos Flan lah. Bos ada sos pun suka juga sos. Kicap pun suka pun. Ui. Speed track. Hati-hati. Dari kat sini banyak speed track tau. Okay. Sebab kita bawa. Hah? Bengar. Bengang kan? Kita nanya jap. Bau bunyi anjing. Tu talent yang tersembunyi. Saya je yang tahu talent dia. Talent. 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 Hidden talent. Talent. Kelebih. Bukan. Abid got talent. Dia rati Yang teguh. dia rati buat bunyi macam-macam bunyi. Bunyi anjing, bunyi babi. Bunyi Awak yang haram. bunyi anjing, bunyi burung. Sebiji tau. Tapi dia segan nak bagi orang tahu kata dia ada talent tu. Oh my god! Hanya waktu tentu saja. Para-para wali. Okay. Dah sabar nak tengok gambar kita yang tadi. Teaser. Jangan tegur. So, okey. Betul-betul lah tadi tu
Dan di Din Mutiara Sungai 2. Tepuk macam mana? tak nampak. Nampak ni. Macam ayam goreng. Oh, campur. Ayam goreng dia kan? Oh. Kat yang bawah. Order apa? Order apa? Kita ada di Din Mutiara ni Din. Ni lah Din. Kanak original. Kita ada ayam goreng, sotong, telur rebus, daging, kuah banjir. Dia bilang. Dah habis. Okay. Saya order ayam Oh, goreng. awak. Awak. Ayam goreng. Kuah campur. That's all. RM7. No. Terima kasih. Kita ada daging, telur, ayam goreng, sotong, kuah banjir, kasih teruk. Jemput. Oh, baldi panas kosong. Order pedas. Dia macam ada rasa tersendiri. Tapi sedap. Ini order. Set BM. Jadi Ada baju dengan ni, sotong, ayam panas-panas. Memang sedap. Ambil sotong. Ambil sotong. Alhamdulillah kita kenyang. Kenyang tak? Ngantuk siapa nak drive? Wah, ngantuk. Tadi telas makan sushi king tengah hari tadi. Lepas tu kali kedua makan yang ni malam ni. Lapang dan mengantuk je guys. Nasi sedap nasi kandak ni. So boleh repeat. Nasi kandak Din Mutiara dekat Sungai 2. Okay. So sekarang ni kita on the way balik Alur Seter. Hopefully tak jam lah. Tak jam dah. Tak jam dah. Okay, tak jam dah. Dekat tu kan selalu jam. Tu lah. Tadi saya makan sambil pejam mata sebab mengantuk. Sini. Bye bye Din Mutiara. Situ tak nampak. Situ. Okay. So kita end our vlog for today. Dah. End dah lah. Dah tak larat dah nak vlog. Cik, acah lah. Lalu start. Bye bye. Tadi kita main dari belah kiri. Kan? Ha. Shortcut.
Arwah. Bye. Jumpa lagi di next Belah video. kiri tu. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Bye. Ambil kado buat itu. Kalut weh kalut. Penai weh. Jangan tegak. Tutup kamera. Bye. Bye. Kita jumpa lagi di Next vlog. next station. Kita akan makan Subway pula. Apa Subway? Subway lah. Okay lah. Whatever. Bye. Nanti kita akan beli McD. Oh, by the way, McD yang ice cream coconut yang Golden coconut. menu baru tu sedap. Sedap sangat. Tapi siapa yang tak suka manis tu maybe takkan suka